Hai, Assalamualaikum. Jumpa dengan Kak Bina. Okey, hari ni Kak Bina nak buat makaroni buah. Okey, macam ni. Okey, pertama sekali panaskan kita punya air. Lepas tu letak minyak 2 sudu and then garam. Minyak tu tujuan dia untuk supaya tak melekat kita punya makaroni bila dah masak. Panaskan dalam 30 minit macam tu kita angkat. Bila dah angkat tu ketepikan dulu nanti. Bila dah siap ni ketepikan. Nanti biar dia sejuk dulu. Kita uruslah apa yang patut dulu diurus. Okey. Makaroni ni makan sejuk-sejuk sedap tau. Macam tu. Saya cari mana saya punya penapis. Saya tak jumpa dah. Tadi Kak Bina ada gunakan. Nampak tak? Kak Bina ada guna. Ni. Tengoklah saya punya bekas punya lah besar. Saya punya penapis kecil. Okey, tak apa. It's okay. Itu semua tak ada masalah. And then ni Kak Bina dah sejukkan tadi. Nampak masih ada lagi lah. Panas-panas sikit. So Kak Bina letak butter. Butter, pelantar apa boleh. Ini hanya option je bila nak rasa nak letak. Supaya dia shining. Nampak cantik kan macam tu. Itu kalau ada, okey. Kalau tak ada pun tak ada masalah. Macam tu. Ini cuma Kak Bina nak letak je. So kita masukkan susu cair, susu manis 1 tin je Kak Bina guna. Kalau rasa nak manis, tambahlah susu. Macam Kak Bina tak suka manis sangat. So biasa-biasa je. Susu cair 1 tin and then kita letak mayonis. Mayonis kita letak 1 paket kecil ni. Kita habiskan dia. Entah berapa ni. Lupa dah Kak Bina. And then yogurt yang original. Kalau nak yang berbuah pun boleh, tak ada masalah. Ini pun option je. Kalau rasa nak letak. Kalau tak rasa tak apa. Tapi lagi sedap bila kita letak yogurt. Okay. Kalau yang ada buah pun lagi sedap. Lepas tu kita masukkan buah dia ni. Yang tadi air tu jangan masukkan. Bila masukkan nanti dia cepat basi, cepat berbui. Tips supaya sampai seminggu kita punya makaroni ni. Jangan campur air and then bila dah masukkan kan dalam peti ais, jangan sesekali gau-gau dia. Bila gau-gau dia sebab dia dah nanti cantik kan. Macam sekarang ni dia tak boleh makan lagi. Berhenti dulu. Ni Kak Bina guna cheese mozzarella. Saya tak jumpa cheese yang untuk letak khas untuk buah salad macam ni. Tak apa. Kak Bina pun pernah guna yang ni. Tapi sedap. So kita ambil yang ni juga untuk buat balik. So memang sedap. Lepas tu sambung balik. Bila dah letakkan kat peti ais, korang jangan gau-gau dia. Bila dah ambil yang mana korang nak makan saja. Jangan campur-campur senduk. Keluarkan senduk balik bila dah siap. Nanti dia akan cepat basi bila kita campur-campur senduk. And then kita gau-gau dia bila dia dah sejuk dah. Macam ni kan. Jangan gau dia. Biarlah. Kita ambil mana yang kita nak saja macam tu. Macam ni lah rupa dia. Sedap. Cubalah try korang. Memang sedap sangat. Terima kasih. Jumpa lagi di next video Kak Bina.